Cara strategi trading simple tapi profitable. Okey, hari ni aku nak share sikit signal macam biasalah. Isnin, Rabu dengan Jumaat kami akan cuba share signal kat korang. So hari ni USD Japanese Yen ada buat satu penurunan yang clear. Lepas tu korang set sahaja moving average period 20. Korang akan nampak line biru ni, price tu telah buat satu breakout dekat area sini. Okay, so apa dah jadi bila price tu dah buat breakout, korang boleh expect price ni akan berubah direction daripada bawah ke atas. So korang boleh target untuk buy. Bila korang target untuk buy, korang kena aim untuk tengok dia punya retracement. So retracement dia, level dia boleh aim dekat area sini. So ini ada level area entry korang. Okay, so bila korang dah buy dekat sini, korang boleh try trail stop loss. Maybe price tu boleh cover balik kenaikan macam cermin sebelum ni. Okay, so entry ni dia risiko dia rendah. Even kalau korang loss pun, korang hanya loss dekat level stop loss korang. Korang tengok pada previous low dekat area sini. Okay, so ini adalah area entry korang dan korang punya stop loss boleh letak tengah-tengah, atau korang nak, kalau nak lagi selamat, letak dekat bawah previous low, ataupun lagi nak kurangkan risiko, boleh letak di tengah-tengah antara entry korang dengan previous low. Okay, so ini level stop loss korang. Dan level take profit, pastikan korang tengok belah kiri ni ada satu level drop, base drop. So dekat sini price tu area clean ni, price boleh bergerak straight ke atas. So kalau ada rezeki, korang boleh trail saja stop loss. Maknanya bila korang trail stop loss tu, korang nak gerakkan stop loss slowly, kurangkan risiko sampai dia hit korang punya stop loss. Tu namanya trail stop loss. Dan dekat level take profit ni, korang boleh letak sebelum zone. Okey, jangan letak selepas zone. Kalau nak lagi cantik, letak sebelum zone. So sini adalah level take profit korang. So kalau korang nak belajar lebih detail lanjut, boleh tengok link dekat bio ataupun chat di IG, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube Prof Duit. Kami akan ajar korang for free. Kalau korang ada masalah apa-apa, chat saja, kami akan cuba reply secepat mungkin dan bantu korang untuk mulakan career dalam trading. Jumpa lagi dalam video akan datang.